Hai. Assalamualaikum. Dah lama tak ada video Okay, so kita nak pergi Decathlon sebab besok aku dengan dia kita nak pergi hiking dekat Gunung Senyum. So nak pergi Decathlon, nak beli macam energy bar because this is first time dia dekat gunung dan aku dah lama gila tak hike pun, baru nak start balik. Kita prepare je apa yang patut. Gunung Senyum dia tinggi dia 486 meter dari paras laut. Kalau ikutkan tak adalah tinggi sangat, tapi dah lama kan tak hiking ni. Kita prepare lah semua benda dulu. Nak cari emergency blanket as well. So let's go. Kita ada banyak gila. Memang aku aim nak beli energy bar dekat Decathlon pun sebab dia ni dia ada suggestion macam manual lah yang ni untuk before hiking. Then kita ambil yang ni juga untuk during hiking. Maybe kita boleh makan masa dah sampai kat puncak kan, di sini relax tu. Then kita ambil yang ni juga. Yang ni after, ada after hiking, jadi kita dah sampai dekat bawah macam recovery macam tu. So before, during, after. And then aku ambil dia juga hoodie. Hoodie saja. Yalah, takut. Jom kita nak cari. Hopefully besok kita hike dengan penuh tenaga. Sebab bila kita dah ada tenaga tu kita boleh enjoy the journey tu kan. Boleh enjoy pemenangan semua. Enjoy the pain pun. So saya kita nak cari emergency blanket. Jom. Dua. Yang ni RM19, yang ni RM9. Kita ambil RM9 je lah First aid kit. Ya. Mesti kita perlu. Nak kali cantik lah. Macam ni kain dia best. Nantilah pergi Rinjani nanti. Cita-cita kena tinggi. Aduh, dia punya ni boleh adjustable. Nanti Boleh buat naik motor, pergi kerja, okey. Hado. Hado ayah, hado. Tengok. Oh wow. Pasti balik dulu. Dah. Okey. Sempat lagi belakang. Okey. Kita dah sampai Temerloh tapi kita belum makan tengah hari lagi. So kita pergi makan tengah hari dulu di sini. Go bang maju. Betul. Let's go. Nak kurang aja. Okay. Dah.
Sama. Sama Buku? Tambah. Ambil lah yang takut Amanda nak. Ni adalah ni sup ayam. Tak lemak kan? Okey. Ini lauk kita hari ni. Simple-simple je. Ada sup. Ni gulai ke kari tak sure. Ini masak lemak. Air semua total dia 65. Jom makan. Sampai ke Mak Kilau. Mak Kilau Fine and Retreat Resort, ikut nama dia. So ni bilik kita orang. Jom kita tengok macam mana bilik dia. Sejuk ke? Okey ke tak okey ke. Assalamualaikum. Ada 2 katil single. Oh, 2 katil single je. Okey. Wow, boleh camping kat situ. Camping kat situ. Ni aku rasa ni Sungai Pahang lah kot. Tengok pada colour tu macam Sungai Pahang. Macam kat Amazon. Amazon kan. Oh. Ada lah tu kot tengok 3 kamu. Ayah, tengok pada colour macam Sungai Pahang kan. Faham. Sungai Pahang kan. Lebar. Okay. Here we go dia. Macam mana? Esok naik gunung. So naik gunung. So insyaAllah kita akan naik gunung Senyum. Ketinggian Gunung Senyum dalam 486 meter daripada paras laut. Gunung Senyum terletak di Temerloh, Pahang. Okay, so aku akan pack barang aku, dia akan pack barang dia supaya dia tahulah dekat mana barang-barang tu dalam beg dia. So aku akan pakai beg ni, dia pakai beg ni. First kali aku akan guna 2 liter water bladder
nanti nak isi air baru letak dalam ni. And dia akan guna 500 ml. 500. So nanti letak kat situ juga. So basically kita orang akan letak electrolyte dalam yang 500 ml ni. Tak nak minum air biasa lah kan basically. So kita akan minum at least bila ada electrolyte ni badan akan dapat balik nutrisi yang kita keluarkan melalui peluh tu. So I put aside first. Windbreaker besok kita orang akan hide pukul 2:30 pagi So windbreaker untuk just for the sake of bersedia je lah, takut sejuk sangat. Dia nak pakai besok kan? Yes. Okay, dia nak pakai, aku tak nak pakai dulu, tak boleh. Okay, poncho satu untuk dia, satu untuk aku. Poncho ni basically kita sebab dia orang kata setiap hari hujan tau sekarang. So track sangat lecak, licin dan sedikit sejuk. So bila ada raincoat ni, tujuan dia untuk panaskan badan lah, tak nak bagi kita sakit kan. Simpan dalam ni. Knee guard aku akan bawa 2 knee guard, kiri dan kanan aku je bawa. So setiap kali hiking aku akan pakai knee guard bila nak turun. Bila nak turun saja pakai knee guard. Bila nak naik tu okey, insya-Allah tak ada apa-apa. Nak turun aku akan pakai knee guard. Banyak je kan? Okay. Next kita ambil ni lah. Emergency blanket. Satu untuk kamu, satu untuk saya. So aku harap besok kita tak guna emergency blanket ni, tapi kita kena prepare separuh kemungkinan kan. Prepare je dulu. Okay, since kita nak naik pukul 2:30 pagi, kita memerlukan headlamp. Headlamp ni rechargeable, satu untuk dia, satu untuk aku. Dan kita akan, sebab tak tahu berapa lama bateri dia akan tahan, kita prepare seorang satu juga backup, as a backup. Tadi baru beli. Nah, simpan. Yang ni dia simpan. Yang ni macam kita nak pakai besok. Tapi jangan lupa bawa. Maybe boleh letak dekat tepi ni kan. Tak besok yang tak ada, dia tak ada. Okay. Besok dah nak semayang, kita akan semayang subuh dekat atas. So memerlukan wuduk spray ni air zam-zam tau kat dalam, separuh daripada masa aku pergi umrah hari tu, dan separuh lagi aku baru top up pagi tadi. Tak kat sini juga. And diorang kata secara naturalnya Gunung Senyum tu sedikit panas. Kalau tak hujan dia macam sedikit panas. Dan kita orang disuggestkan untuk bawa kipas. Tapi macam susah kan, nak pegang kipas lagi, nak pegang tali lagi, nak pegang hiking pole lagi, stick lagi. So kita guna je spray ni. Spray InsyaAllah akan rasa sejuk. So dia akan guna benda ni tau. Setiap kali dia pergi main berjemur tengah panas, dia akan guna ni. Dia akan beri efek sejuk. Ini pula awak pegang. Awak lah awak pegang. Letak kat dalam pun boleh. Okay, glove Eagle baru beli. Masa pergi Lombok hari tu baru beli. Tak apa, kita bagi dia pakai. Letak kat sini. Bag dia ada whistle tau. Dia ada built-in whistle kat sini. Ni built-in whistle. So bag aku tak ada, tapi bag dia ada. Letak kat sini. Dia senang nak access. Okay, so ni glove aku. Cycling punya glove, tapi cantik. Si suka. Okay, ni nama dia Survivor Paracord bracelet.
Dia premium. Dia ada dua kan, basic dan premium. Yang ni premium aku beli 16 in 1. So aku ada share dia punya apa yang ada, yang 16 tu apa yang ada. Nanti check out dalam kita orang punya TikTok shop. Check bag kuning. Dia pegang satu. Dia pegang satu. Okay. Sis orang tua dek. Sis perlukan ni dek. Sis perlukan ni. Just for standby. Kalau sakit lutut, sebab diorang kata gula senyum ni sedikit taktikal. Dan aku tak biasa. Aku dah lama tak haid kan. So perlukan something untuk jaga my ni. Bawa siap-siap fresh ni. Kalau boleh aku tak perlu guna lah. Kan? Dan juga aku bawa ni pelbagai jenis plaster. Just standby juga. Hopefully kita tak payah guna dia. Kita standby je lah. Okay. Bawa ubat migraine dan juga postan. Ni tak ada lagi. Ni tak ada. Boleh? Kan ubat dekat dia. Postan dengan tak payah ibu pegang lah nanti. Senang pun nak ambil. Boleh. Okay, now ni dah habis kat sini. Ni lagi satu. Sis orang tua dek. Sis perlukan ni dek. Okay, ni dia pegang. Okay, kita sekarang dah sampai dekat bahagian yang senang nak access. Puri beli kat Decathlon tadi kan. Puri dia satu, ibu satu. Letak kat tempat yang senang nak access. Okay. And ni energy gel, orange dengan mixed berries. Ya. Okay, coki-coki. Aku punya coki dia kat situ. Okay, nanti dia ambil. Yang ni kita punya breakfast besok. Kita makan dia sebelum before hiking. So this is our breakfast for tomorrow dia. Ini. Okay, yang ni during hiking. During hiking dia ada pear, strawberry and cranberry. Okay, so just ambil 2 seorang. Untuk during hiking kita makan dekat Peak. And this one untuk protein bar untuk recovery. Kita makan lepas kita turun kat bawah sampai kat bawah. Okay, basically that is it. And last but not least, kita perlukan trekking pole. Trekking pole ni aku purposely beli daripada Utan King sebab dia boleh macam ni, faham tak? Macam compact, faham tak? Dia bukan yang panjang tu. Apa term dia? Apa term dia, cameraman? Teleskopik. Yes, teleskopik tu dia macam panjang. Walaupun dia boleh diteleskopikkan tapi dia panjang. Aku ada satu yang Decathlon punya. Aku prefer yang macam ni, senang. So, dia punya tak ada tempat pasang dekat dia. Ni kat sini. Ni, letak kat sini. Dia ketatkan. So make sure masa cuba dirikan dia jatuh tak. Kan senang tu kan. Kalau macam beg aku ni pula, yang dekat bawah ni lilit macam ni, dan dekat atas ni ya macam ni. Nampak tu macam ni. And then buat lagi sekali. Ibu ada. Puas lah. Tada. Dah siap. So kasut
Ni kasut dia. Ni kasut aku. Matching tapi aku off kan lah high cut. Dia tak boleh high cut. Tak boleh nama toke. So basically itulah. Oh ini. Kita orang akan bawa ni juga. Tapi ni just tinggal dalam kereta. Besok aku drive pergi dekat meeting point sebab terlalu awal. Kesian dekat anak-anak nak ni kan. So takut terlalu memajak. Kita takut kita memajak dia besok dek. Sebab dikatakan setiap hari memang memajak dah cerita dia kan. So bawa benda ni untuk cover the seat sebelum kita orang duduk. So that is it. Doakan kami. This is their first pengalaman panjat gunung. This is my second, third. Tak ingat lah. Maybe nombor 4, nombor 5 lah kot. Sebab dulu punya cerita selalulah trail run. So InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Semoga Allah pelihara kami daripada segala malapetaka. Amin. And besok aku ambil sedikit footage untuk dikongsi bersama. Bye. See you tomorrow. Alhamdulillah dah sampai dekat tempat midpoint Gunung Senyum. Sekarang kita nak pakai kasut. Lepas tu nak jumpa line up dah ada dah kat depan tu. A few tadi line up punya lead kata dah ada orang hide dah. Sekarang ni pukul 2.28. Dah ada orang hide dah. Kita punya timing pukul 2.30 berkumpul untuk taklimat, bacaan doa semua. Pukul 3 insyaAllah kita akan mulakan perjalanan kita untuk mengejar sunrise dan juga awan kapek. Semoga direzekikan. How do you feel? Yeah, Very scared and excited. we're just having fun. Dan mensyukuri nikmat. Okay, bye. Nanti aku share lah sedikit sebanyak footage. Bye. Kita sampai dah dekat Cafe Gunung Senyum. Kita dah jumpa dengan full line up. So tunggu complete dulu. Lepas tu maybe ada sedikit briefing. Lepas tu apa lagi? Checkpoint ada 3 tapi kita ada banyak pit stop. Saya harap semua tak ada DNF lah. Dia memang track dia, you all akan rasa pening, panas, rasa nak muntah, angin, tu biasa. Sampai dekat batu berlapis tu nanti badan dah stabil, dah betul-betul panas, angin dah keluar, nanti okey lah. Jangan nak patah balik cepat sangat. Ramai yang tak sampai checkpoint lagi dah nak patah balik dah. Tapi kita kena kuat mental je. Nanti lepas batu berlapis insyaAllah okey. Kita naik 21 orang, kita turun pun 21 orang. Tangan dah bergerak sendiri. Rasa macam dah aku tahu ni boleh baca track. Kita tak nak sebab Gunung Senyum ni saya bukan risau pasal orang sesat. Saya risau orang jatuh dalam lubang. Jatuh dalam gaung. Yang tu yang saya risau. Jadi pastikan gerak dengan guide lah. Mana guide yang handsome? Mari sini. Depan sikit. Ni guide juga. Ada seorang lagi guide yang handsome. Hai. Sampai ni juga lah. Ni belakang tu. Abang Kai. Saya dengan Adam untuk tim ni lah. Ya. Kita wakil lah peserta-peserta doa. Tak nampak. Traffic jam. Nanti share tau kat video. Traffic jam. Share kat video. Bukit tu ni dia batu-batu.
Trek batu lah, kita pijak batu, panjat batu. So, sekarang Yaya dengan Syah. Syah. Tak boleh tengok, dia pusing dah. Dan kita punya swiper bikin. Sekarang kita dekat area AR, batu berlapis. Tinggal 2 orang je. Line up kita. Yang lain semua kat depan, dia pun dekat depan. Kita kat belakang. Biasalah warga tua. Rehat sekejap. Yang line up yang first tadi, group yang first tu dah pergi kat depan. Ya. So kita rehat sekejap, sejukkan badan. Lepas ni kita teruskan perjalanan. Hari ni permit 100 habis kita. Permit 100 habis Benda apa? Permit. 100. 100 daily permit habis hari ni. So it's gonna be crowded. So we see how. Peluh. Okay guys, ini lagi cendawan bercahaya. Dia kebiruan, ya. Kita tengok untuk lampu. Oh, hijau. Cantik. Subhanallah. Kita buka lampu. Putih. Kita tutup lampu balik. Tadam. Subhanallah, Tuhan yang menciptakan alam. Tak nampak. Nampak? YouTube. Macam ramai. Kat sini ada view sebenarnya tapi tak nampak. Macam tak ada orang kapet. Tapi kita tengok sekejap lagi. Solat subuh nanti semua doa. Nampak dia sama-sama sikit. Kau kapal angkasa. Kapal angkasa. UFO pula. Uish, Avenger pula. Tak, ada satu dia dekat balik awal. Dia macam sekelompok. Dia rapat-rapat. Tapi dia sama-sama sikit. Betul lah tu, Avenger lah tu. Guardian Galaxy. Saya setuju. Android. Apa ni? Dah sampai CP2, Pamah Kambing. Kita orang berhenti solat kat sini kejap. Just tinggal aku dengan Ikin je. Hai. Dia dah sampai kat puncak dah. Ya Allah. Alhamdulillah dia sampai kat puncak dah. Yang penting dia selamat. So, jom kita kejar dia. Tak tahu lah apa yang aku buat ni. Alhamdulillah. Okay, bye. Ni 85 darjah. Tak percaya pun. Macam tak percaya. Apa yang kita buat sekarang? Apa yang dia buat ni? Nak naik ke atas tu. Tunggu turn. Dah boleh kah? Dah? Okey, jom. Pusing-pusing. Buat pusing-pusing, buat gaya-gaya. Okey lagi. Okey lagi. Sekarang ni ada di puncak Gunung Senyum. Okey Kak Ya? Okey. Okey Ambil footage dulu. Okey. Okey. Tunjuk sana. Tengok view. Ya Allah, alhamdulillah binik mati. Nak baca doa pun dah tak tahu. Alhamdulillah binik mati. Tapi musolihat. Ya Allah, cantiknya subhanallah. Cantik sangat. Seperti lukisan alam. Lukisan.
Ya, okey. Kita ambil lagi. Nampak apa? Nampak tua. Nampak dah lama. Outline dekat situ? Wow. Yeah. How was it? Good. Ha? Nombor berapa sampai tadi? Nombor 3 kan? Power dia. Ibu Pewan. Cantiknya. Tiga orang tu. Ada batu depan. Semua lain-lain. Kat surau maksud dekat bawah tu ya? Bawah tadi tu ya. Yang tu ini. Cuba di situ mah tak boleh tu. Macam mana nak naik? Dekat yang ni banyak dua. Macam tu ada apa yang tu. Saya duduk ber. Atas kawak. Kerja kat mana? Dah dekat saya kerja kat mana? Kerja kat mana Paul? Cantik. Oh perikanan. Cantik kan? Saya kerja APM. Apa ikan ni nak minta dia. Ni kita ada kes. Yang jaga tangkai ikan. Sekarang kita dekat checkpoint 3. Tunggu semua line up cukup baru kita gerak. Alhamdulillah. Sementara tu kita makan ni. Sedap. Sedap. Sedap lah. Nampak perut je masa. Dah ada masa. Dah ada masa dia. Kita kat checkpoint berapa? Kat checkpoint 2. Checkpoint 2. So tunggu line up yang lain. Rest kejap. Poh palai berapa mereka kejap. Cuba pergi sana. Tengok. Ambil ni. Ada tak? Ni dia ambil ni. Orang faham translate please. Translate. Dua. Dua orang. Orang tu kena tekan terus masuk balik. So, kita dah lepas dah checkpoint 1. Just nak keluar je. So trekking dalam 30 minit. Kita terpisah 3 grup. Satu grup kat depan, dia ada kat depan. Grup yang padu-padu. Aku dengan Ikin, forever dengan Ikin. Dan satu grup lagi dekat belakang 6 orang. Dan bersama
Power. Power. Diorang sangat power Aku. Nak pergi sekali lagi ni. Pergi sekali buang air naik balik. Oi. Tinggi cita-cita tak nak dah saya. Dia masih lagi. Aduh. Bang. Semua taubat. Aduh. Taubat dah. Okeylah. Nak pergi lagi. Taubat nak pergi lagi kan? Betul tu. Okey. Jumpa. We made it dia. We are done. Daki Bina Senyum. Dia senyum. Now, we want to balik homestay and check out. Ya. Kita ada lagi 20 minit, 33 minit nak check out, nak mandi. Okey dah jom. Jom dia. Okey, ni dah on the way balik. Kita orang dah check out. Kita orang singgah makan di Lemang Toki. Singgah makan tengah hari Lemang Toki. Lepas ni balik ke Semenyi. Kita makan dulu. Don't forget to like, Share. subscribe. Thanks for watching.